Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat malam. Sebab sekarang ni pukul 11.45 malam 11.45 malam. So, saya nak update sikit untuk satu setup yang kita panggil sebagai setup Night Stalker DTH120. So, anda boleh pergi lihat di jam 10 sebab setup ni berlaku pada jam 10. Okey. Alright. Pada pukul 10 kita dah boleh identify ada satu zone yang kita panggil sebagai Night Stalker Zone yang berada zonnya 3857 ke 3845. Baik. So sekarang ni set SOP dia sama, anda kena tengok dia break. Sekarang ni 3857 di sini dan anda boleh lihat ianya telah close memecahkan zone. Alright. Anda lihat dekat sini dia open dalam zone dan close di luar zone. Jadi ini adalah petanda untuk decision kita adalah ke arah buy. Baik, untuk decision ke arah buy. So anda bolehlah tawar-menawar dalam zone ataupun plus minus beberapa tick di luar zone lah. So macam this case 3857, 3858, say entry je lah terus on the market. So kita dengan target harapannya kita nak daripada zone ni kita nak pergi ke 3877 TP pertama kita. Tu harapannya lah. Alright, harapannya kita nak pergi ke TP atas. So, kita lihat dekat sini apa yang berlaku sesi trading tadi. Kalau anda pun ada lihat sesi trading tadi. Baik, di sini apa yang anda lihat adalah satu candlestick yang telah memecahkan zone. So, ini adalah petanda bahawa kita perlu exit position kita. Sebab ini adalah zone yang bertentangan dah ni. So, kita akan cari peluang untuk cut position. So, nak cut kat mana? So, within the zone ataupun mungkin plus minus beberapa tick lah. Jadi misal katalah ianya berada di beberapa tick di bawah zone 45, 44, 43, which is this one area still lagi within 5 tick below the zone. So kita boleh cut position and also kita mencari peluang untuk short whether di dalam zone ataupun di luar. Macam case tadi saya pun terus kejar je. Alright, tak apa, kita try tengok. Kalau siapa yang dapat entry dekat atas ni lagi cantik. Cuma untuk setup tadi ni kita cuba sell. Sekarang pukul berapa? Pada pukul beberapa pukul sekitar macam ni 3839, ianya macam tak bergerak sangat ke TP. Pada pukul 11 dekat-dekat hampir 11.20 tadilah. Alright, hampir 11.20 tadi kita pun realise kan position kita which is dekat-dekat sekitar sini lah. Kita realise kan sebab market dah nak tutup dah 11 suku ke 11 waktu ni 11 suku, candle 11 suku ni adalah sudah 11.20. Alright, market nak tutup. Jadi kita pun ambil apa yang ada. Kita ambil apa yang ada. So kita reset je lah balik untuk next setup. So untuk setup malam ni kita ambil play safe. Kita tak nak ambil untuk gap pagi esok sebab agak risiko. Cuma mengikut bacaan semasa ni ianya berada dalam keadaan bearish lah sebab dia dah close di bawah ni. So tapi tak apa, kita realisekan dulu untuk kita kurangkan risiko gap kita esok. So tadi daripada loss berapa tadi, daripada ke atas tadi loss kita kan kita dah kurangkan menjadi lebih kurang 200. Siapa yang entry ke atas lagi ni should be lagi better lah. Ataupun siapa yang entry buy kat bawah ni daripada buy market dia buy kat zone, which is dia punya profit loss should be much better than this. So ingat kita realisekan sesi malam ni bukan apa, sebab kita nak mengelakkan daripada risiko gap untuk sesi pagi esok. Tambah-tambah sesi pagi tadi pun kita dah loss 2 kali lah. So kita kurangkan jadi kita kurangkan risiko untuk esok pula. Kita nak fight for esok punya setup. Follow je SOP, insyaAllah trading selamat.